Mari kita ke kebun, mari kita ke dusun. Ya, selamat pagi. No. Hari ini kita pergi hiking lagi, no. Di bawah kemah yang dibuat sendiri. Tadi hujan pun boleh lindung sini. Hebat. Jepun hebat. Tip tap hujan dah turun. Tip tap hujan dah turun. Tip tap getah dah basah. Mari kita ambil payung. Ya, inisiatif di musim monsun ini. Kalau kita tak ikhtiar, habislah usaha kita dari pagi. Hujan kadang-kadang timpa jam 10, jam 11. Kita belum sempat beku lagi ya. Tip tap hujan dah turun. Tip tap hujan dah turun. Ya, dengan menggunakan paip plastik ini selamat ya, selamat. Lihat sebagian pokok yang sudah pasang payung. Bahan buangan ya, plastik plastik ais yang dibuang. Dan juga getah ini dari motosikal. Kerat kecil-kecil dan ikat plastik itu pada pokok getah untuk lindung hujan ya. Oke. Ya, selepas hujan ya, kita buka tengok payung. Oke. Tidak dicurah oleh hujan. Ya, payung ini buatan sendiri ya, berkesan ya.